Bersama saya, Every Lively Alfonso Francis, wartawan kita pada hari ini. Selamat sejahtera semua. Pada hari ini, kita berada di Nadi Ilmu Sekolah Kebangsaan Kajang. Saya bersama dengan Ketua Pengas PSS kita, Wan Muhammad Al-Habib. Apa khabar? Sibuk ke mengurus stok buku baharu minggu ini? Alhamdulillah, sihat. Minggu ni sibuk sikit urus stok buku baru. Mungkin ramai pelajar ingat tugas pengawas hanya cop buku dan susun rak. Boleh kongsikan apa sebenarnya tanggungjawab sebenar seorang Ketua Pengas PSS? Sebagai Ketua Pengawas PSS, tugas saya adalah memantau disiplin tugas ahli pengawas dan merancang aktiviti seperti kempen membaca. Apakah kriteria yang anda cari dalam memilih ahli jawatankuasa PSS yang mantap? Saya akan pilih murid yang bertanggungjawab dan yang berdisiplin. Bagaimana anda memastikan pusat sumber kekal relevan dalam zaman TikTok dan media sosial sekarang? Menggunakan media sosial dan aktiviti menarik untuk tarik pelajar ke PSS. Program Nilam adalah Nadi PSS. Bagaimana anda tarik minat pelajar yang malas membaca untuk datang ke sini? Menyediakan bahan menarik, buat pertandingan dan mewujudkan ruang membaca yang selesa. Sepanjang tahun ini, apakah aktiviti atau projek ikonik yang dirancang oleh PSS untuk menarik lebih ramai pengunjung? Membuat rekod pinjaman dengan baik dan membina jadual ahli pengawas pusat sumber. Boleh kongsikan satu buku kegemaran anda yang telah mengubah cara anda berfikir? Menjadikan PSS pusat ilmu moden dan lengkap. Isu buku hilang atau rosak sering berlaku. Bagaimana anda dan pasukan menangani masalah ini dengan berhemah? Saya akan pastikan rekod teratur dan minta buku jika hilang. Bagaimana anda akan membahagi masa antara tugas di PSS dan persediaan untuk peperiksaan besar? Saya akan mengikut jadual dengan teratur. Apakah impian anda untuk pusat sumber sekolah kita dalam masa 5 tahun akan datang? Saya ingin jadikan PSS pusat ilmu moden dan lengkap. Satu pesanan terakhir untuk rakan-rakan pelajar tentang kepentingan ilmu. Membaca setiap hari ialah kunci kejayaan. Terima kasih Wan Muhammad Al-Habib. Memang benar membaca jambatan ilmu. Semoga PSS kita terus cemerlang di bawah pimpinan anda. Sekian temu ramah kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Terima kasih.